Hello guys, assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Afi Gaming 66. Hari ni Afi akan buat Q&A sempena 5k subscriber. Sebelum tu Afi nak ucapkan terima kasih kepada subscriber yang support Afi sampai 5k, dari 1k, dari 100 hingga 5k. Okey, tanpa membuang masa korang, mari kita mulakan question pertama. Q&A dari Abang Cip. Umur berapa? Okey, saya akan bagi tahu umur. Okey, umur saya macam tu lah. Itulah saya punya umur. Okey, soalan kedua, favorite food. Biasanya favorite makanan saya adalah nasi ayam masak merah. Okey, soalan ketiga, favorite minuman apa? Favorite minuman saya adalah teh ais. Soalan keempat, favorite YouTuber siapa? Ya jelaslah, Horangi 99. Okey, soalan kelima, asal negeri mana? Ya, saya asal negeri Kelantan tapi saya duduk Selangor. 6. Siapa first kawan Afi? First kawan saya adalah Zarif, Tasya ataupun Ifan Hazim. Saya sudah menjawab dari soalan si Abang Cip. Sekarang soalan daripada XV. Soalan pertama dari XV, suka warna apa? Ya, saya suka warna biru. Okey, sebab saya baju biru pun saya suka warna biru. Okey, soalan kedua, suka game apa dalam Roblox? Ya, saya suka game Evade sebab saya kan selalu main dengan Arif Airil. Soalan keempat, kalau pergi mall, suka beli apa? Saya selalu pergi dekat Popular beli komik. Soalan kelima, nak collab dengan Afi di next video boleh? Ya, boleh lah. Nanti saya akan buat JJ dengan korang, okey? Okey, untuk soalan lagi satu ialah Aksu. Soalan daripada Aksu. Satu, Afi kenapa nak jadi YouTuber? Ya, sebab saya kan terinspirasi daripada Horangi. Sebab itulah saya sukalah buat video untuk dapat banyak subscriber. Okey, soalan kedua, bila nak collab? Okey, sebenarnya Afi memang nak collab lah. Tapi tengok dulu, kalau ada masa saya boleh collab dengan korang. Soalan ketiga, Afi kawan dengan siapa je? Alamak, sebenarnya Afi memang ramai kawan dekat dalam Roblox. Alamak, macam mana nak cakap? Takkan nak cakap salah-satu ni? Banyak juga. Tak apalah, nanti Afi spill. Siapa yang buatkan kau main Roblox? Ya, mestilah Horangi. Okey, soalan Aksu telah dijawab. Sekarang kita pergi ke next orang, iaitu Adik Choi. Okey, soalan pertama, apa nama panjang Afi sebenarnya? Okey, nama panjang Afi ialah Afi. Dah. Okey, sebabkan saya sudah jawab semuanya, jadi saya akan jawab 4. Boleh bagi tahu 5 kawan terbaik Afi sepanjang tahun 2026. Okey, pendapat Afi adalah Adik Choi, Aksu, Sayus, siapa lagi saya dah lupa lah. Lagi 2 kawan saya tak tahu, jadi saya ada 3 je. Okey, tu je. Okey, soalan Adik Choi sudah dijawab. Sekarang ni kita akan ke next question daripada Amar's Place. Soalan pertama, cita-cita nak jadi apa? Afi dari kecil lagi hingga besar, Afi teringin nak jadi juruterbang, ya geng. Okey, disebabkan soalan Amar yang kedua tu sudah dijawab, jadi kita skip dulu. Sorry Amar. Okey, untuk orang seterusnya, okey, soalan Enol akan aku jawab yang soalan yang pertama. Siapakah kawan Afi? Okey, kawan saya adalah awak sendiri lah, Enol. Okey, disebabkan Afi sudah menjawab semua question, Afi akan panjangkan video, tapi Afi akan gunakan satu animation yang Afi buat sendiri, tapi guna Arab teacher. Okey, awak selamat menonton. Assalamualaikum semua. Oi, mak kau pucut. Hari ni saya adalah cikgu English baru korang, okey? Cikgu English je baru. Mak kau tak ada masa untuk freestyle bah. Okey, saya akan
tulis dan saya akan jawab dan semua ikut ya. Dan kedua buat apa kau? Cikgu ni bodoh. Okey, ikut cikgu. HOME. HOME. Homestay. Salah tu cikgu, tapi tu home. BUT. BUT. Bontot. Tahu cikgu ni bat lah, bat. Aku cakap bontot lah. Kau ke tak dengar? HUMMER. Hambar. Cikgu, tu hama cikgu, bukan hamba. Aku cakap hamba lah, tak erti bahasa ke? CAMARO. CAMARO. Ni apa yang aduh, apa ni? Kamarul. Tak cikgu, tu Kamarul cikgu. Okey, CRISIS. CRISIS. Cristiano Ronaldo. Ha? Cikgu ni tak betul ni. TV. Ini korang guli pasal orang. Okey, disebabkan korang semua dah tengok video tu, sorry sebab aku ada buat aku macam tu sebab itu memang agak lucah. Jadi okey, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka dengan video, jangan lupa like, comment, subscribe. Jumpa video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye semua. Ciao.